Anda dapat panggilan temuduga separa perubatan bertaraf diploma? Tengok video ni sampai habis. Program separa perubatan adalah satu peluang yang sangat baik untuk anda menyumbang kepada sektor kesihatan walaupun tanpa ijazah. Ianya melibatkan pelbagai jawatan profesional seperti jururawat, pembantu perubatan dan juru X-ray. Sebelum hadir temuduga, pastikan semua dokumen penting disediakan termasuk kad pengenalan, sijil SPN dan surat panggilan temuduga. Dari segi pakaian pula, mesti kemas dan sopan. Lelaki pakai kemeja dan selek, wanita pula berbaju kurung atau pakaian formal. Ini antara soalan yang kerap ditanya oleh panel temuduga. Pertama, kenapa anda pilih bidang separa perubatan? Kedua, apa yang anda tahu tentang jawatan yang anda mohon? Dan ketiga adalah bagaimana anda mengurus tekanan kerja dalam bidang kesihatan. Jawab dengan jujur, yakin dan berdasarkan pengetahuan yang anda ada. Latih juga cara anda bercakap di hadapan cermin. Pastikan anda tenang, tersenyum dan jaga bahasa tubuh. Penampilan, etika dan cara anda bawa diri sangat mempengaruhi keputusan panel. Semoga anda berjaya dalam temuduga nanti. Kalau anda rasa tip ini bermanfaat, jangan lupa share video ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Jangan lupa klik link dekat bio kalau anda ingin dapatkan rujukan temuduga separa perubatan.